Hadirin Jumaat yang berbahagia, kecuali Real Madrid. Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Hari raya nak ke suasana, makan pula kuih semprit. Nasi dah ada, lauknya mana? Ini dia Real Madrid. Kena hantam kau dengan Real Madrid kalau Real Madrid comeback nanti. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palawala Studio. So dalam video kali ni kita nak buat UCL review tawaran dengan game Manchester United 1. So kita nak review 4 game quarter final yang mana pada minggu ni ada beberapa kejutan. Antaranya Inter berjaya kejutkan pasukan Bayern dekat away. Bagi aku ni adalah keputusan yang mengejutkan. Bukan aku disrespect Inter, tapi aku rasa dekat home Bayern mungkin mereka ada advantage sikit. Tapi Inter boleh menang pula 2-1. PSG dengan Barcelona macam biasa, mereka ni expected untuk bantai dua-dua tim yang mereka lawan. Tapi Arsenal secara mengejutkan mereka boleh kitai Real Madrid bukan 1, bukan 2, tapi 3-0 mat. Ni adalah satu keputusan yang sangat-sangat unexpected dan aku sangat tertarik nak tunggu next game nanti dekat Santiago Bernabeu. Nak tengok Arteta punya haram ball dan juga Ancelotti punya aura. Adakah Real Madrid boleh comeback nanti? Apa boleh komen dekat bawah. Dan kita nak review juga game Europa League. Walaupun tim ni tak main UCL, tapi kita nak review juga. Suka hati aku lah sebab aku nak review. MU seri 2 sama dengan Lyon. Yang mana dalam game ni sepatutnya MU boleh menang, tapi disebabkan ada seorang manusia yang dilahirkan bernama Muhammad Onana, dia buat 2 mistake dalam game ni. Dah lah sebelum game dia sembang kemas. Lepas tu dalam game ni dia puncau pula boleh seri. So tak mau cakap banyak, kita masuk dalam game. Kita masuk dalam game Dortmund dengan Barca dulu. Dalam game ni Barcelona menang 4-0. Depa memang mendunia. Dortmund dalam game ni memang tak ada chance langsung tau nak hadap dengan Barca. Kalau hang tengok dalam game ni, Barca conquer daripada segi pertahanan, daripada segi midfield, daripada segi attacking. Cuma dalam game ni aku respect juga Dortmund sebab depa tak main defensif, depa main all out attack. Tapi disebabkan mereka main attack itulah membuatkan mereka selalu kena counter attack dengan Barcelona. Dalam game ni gol-gol Barca banyak terjadi daripada counter attack tau. Lagi-lagi gol Lewandowski. Hang boleh tengok dalam satu masa Dortmund tengah attack, tiba-tiba 10 saat lepas tu Barca boleh skor. Semua disebabkan Dortmund terlalu eager nak attack sampai mereka lupa nak pertahankan mereka punya pertahanan. Dan ada beberapa player lah dalam game ni memang bola gila, macam Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Frankie De Jong memang solid. Fermin Lopez pun tak dilupakan. Lewandowski dalam game ni memang totally finisher. Dia buat beberapa gerakan yang bijak. Kalau tengok dia ni banyak tak pegang bola pun, tapi setiap kali bola dapat dekat dia memang function. Typical striker yang memang Barca perlukan. Tapi Lamine Yamal dalam game ni memang solid gila. Player-player Dortmund tak boleh dekat dengan dia. Yang aku suka dalam game ni, Lamine Yamal dia tak ada lah nak eager dribble ke depan. Dia suka slowkan tempo game dan bila player Dortmund ralik barulah dia lajukan game. Dan play macam Rafinha pula dalam game ni. Dalam game ni dia berjaya catatkan 1 gol dan juga 2 assist. Gol contribution dia dah sama dengan Messi dulu tau. Tapi sakit hati tu gol tu dia curi daripada Kubasi tu lah kan. Jahat betul lah dia tu. Kubasi tu tak pernah skor dalam UCL. Bagilah chance member tu nak skor kan. Sekali member tu nak bagi masuk dalam gol, hujung-hujung Rafinha pisau kaki, bagi kena juga bola. Nasib baiklah tu tak offside. Kalau offside memang kena maki dia dengan fan Barca. Tapi aku rasa antara dia nak curi gol ataupun insting scoring dia. Mungkin dia tak sengaja, tapi dia ada dilatih. Kalau ada bola depan dia, dia akan try untuk shoot. Mana tahu kalau dia biar bola tu tiba-tiba bola tu terkeluar, orang akan salahkan dia juga. Baik dia suar kaki, biarlah orang kata dia selfish ke apa. Walaupun dalam game ni aku kata pasukan Barca dominate the game, tapi Dortmund ada banyak chance juga tau. Tapi Guirassy dalam game ni sangat mengecewakan lah. Dia dapat banyak peluang tau, tapi dia selalu rasa dia offside. Aku pun tak faham apa masalah dia. Kalau hang dapat peluang, hang shoot je. Offside tak offside tu je referee, bukan kerja hang. Masalahnya setiap kali dia dapat bola, dia selalu lari antara line defense Barca tau. Tapi bila dia lepas line Barca, dia shooting mau tak mau, macam dia rasa dia tu offside. Lala kali referee tak kata offside pun. Bukan sekali dua, banyak kali dia buat dalam game ni. So benda tu lah yang merugikan Dortmund dalam game ni. Aku rasa mungkin sepatutnya Dortmund boleh skor 1 ataupun 2 gol. Tapi kredit juga kena bagi dekat Wojciech Szczesny. So Barca menang 4-0. Next game aku rasa macam susah lah Dortmund nak comeback kan. Kita boleh kata bukan satu kaki lah, satu badan dah nak masuk semi-final. Mungkin kalau terkeluar lagi pun carilah kot sikit kan nak masuk semi-final. So kita masuk ke next game pula, iaitu iaitu Inter dengan Bayern. Game ni sepatutnya jadi game tumpuan, tapi disebabkan dalam masa yang sama jalan juga game Real Madrid dengan Arsenal, so game ni tak ramai yang bagi tumpuan sangat.
tapi Inter berjaya kalahkan Bayern 2-1. Kalau tengok daripada segi statistik, memang Bayern lagi bagus daripada Inter. Tapi daripada segi attacking, Inter Milan memang lagi bahaya. Hang boleh tengok selalunya Bayern akan kontrol daripada segi position, mereka akan attack pelan-pelan. Mereka akan cuba banyak masuk dekat bahagian Olise. Tapi Inter Milan dengan beberapa gerakan je, mereka boleh sampai dekat kotak penalti lawan tau. Mereka tak perlukan 50 pas nak sampai dalam kotak penalti. Mereka just perlukan 2-3 pas je, lepas tu player lari naik atas dan mereka dah sampai dekat kotak penalti Bayern. Memang bahaya gila. So Bayern struggle dengan benda ni lah. Mereka sakit hati juga lah dalam game ni kan. Mereka pegang position, punyalah susah mereka nak pecahkan defend Inter. Tapi sekali internet senang je Inter nak pecahkan defend mereka. Walaupun Bayern control game dalam first half, dalam first half kita boleh tengok dua-dua team ni fight tau. Tapi Bayern lebih dominan sikit. Dengan Olise dalam game ni memang dia solid gila. Aku rasa mungkin kalau Bayern menang, Olise antara player yang akan orang sembang. Tapi disebabkan kalah, orang tak sembang lah pasal Olise. Sebab dalam game ni dia superb gila. Banyak chance dia create untuk teammate-teammate dia, tapi teammate-teammate dia tak boleh score. Ada yang kena defend, ada yang kena tiang. Memang boleh kata Bayern tak ada lah. Lagi-lagi dengan satu attack, Lautaro Martinez berjaya score satu gol cantik untuk letakkan Inter kat depan. Bila Inter dah leading 1-0, hang boleh tengok plan Inter second half macam mana. Plan Inter second half, mereka lebih nak main parking bus sebabkan mereka nak pertahankan 1-0 tu. Sebab iyalah, aku rasa kalau hang main dekat away, lagi-lagi lawan dengan tim macam Bayern pula, aku rasa 1-0 tu mungkin dah cukup dah. Paling kurang kalau hang seri pun hang boleh kata happy dah dekat away tu. So Inter main agak bertahan juga second half. Dan ni bagi ruang dekat Bayern untuk mereka ni conquer game. Selesa gila. Second half Bayern memang kau-kau attack Inter. Lala kali Thomas Muller berjaya score juga gol penyamaan. Tapi baru je dia shot-shot celebrate Inter pula score gol kedua. Sekali lagi attack laju daripada Inter Milan. Musim ni ramai predikan antara pasukan yang akan jadi juara UCL. Antaranya pasukan macam PSG, Barcelona, Arsenal pun orang dah start canang-canang akan jadi juara UCL. Tapi tak ramai sebenarnya yang angkat Inter Milan ni antara pasukan terbaik juga. Sebab mereka ni selalunya pasukan yang orang tak sebut, tapi mereka ni akan kill pasukan nak mereka lawan. Itulah bahayanya Inter Milan. Aku tak sabar juga nak tengok game kedua nanti. Aku nak tengok Bayern boleh ke counter Inter Milan ni, ataupun harapan mereka dah terkubur. Hampa cuba komen dekat bawah. Kita masuk next game pula, iaitu PSG dengan Aston Villa. PSG menang 3-1. Yang mengejutkan dia, Aston Villa score dulu. Tapi PSG tak ada masalah, mereka boleh balas dengan 3 gol. Sebelum masuk dalam game ni kalau hampa nak tahu, selain Onana yang buat kontroversi waktu lawan dengan Lyon, ada juga Emi Martinez yang buat kontroversi sebelum masuk dalam game. Dia landing je dekat bandar Paris, dia main dengan topi yang ada jumlah trofi dekat topi dia tu. So menunjukkan dia nak ingatkan dekat fan-fan kat sana, aku menang Piala Dunia lawan dengan tim hampa, lawan dengan Perancis kan. So dalam game ni memang kau-kau lah fan-fan PSG boo dia. Bukan setakat fan PSG lah, semua fan Perancis boo dia. Tapi sebenarnya Emi Martinez ni dia tak adalah teruk sangat. Semua macam dalam gini PSG terlalu OP. PSG buat lebih daripada 20 shot. Dalam separuh masa pertama, Aston Villa mereka just main counter attack saja. Mereka tak cuba main dekat bahagian tengah. Bila mereka dapat bola, mereka cuba main fast counter attack. Gunakan player macam Marcus Rashford, Morgan Rogers. Dua player ni memang function dalam counter attack. Banyak kali juga PSG hampir-hampir kena gol disebabkan counter attack laju daripada Aston Villa ni. Tapi mereka boleh cope juga. Sampailah satu counter attack yang mana Morgan Rogers boleh score dalam game ni. Lepas tu barulah PSG gelabah, dapat gol daripada Desiree Du, dapat gol daripada Kvaratskhelia. Dua gol ni memang lawa. Lepas tu gol daripada Nuno Mendes hujung-hujung game. Personally walaupun PSG menang dalam game ni, tapi aku kesan satu benda lah kan. Bukanlah aku nak kata aku ni pemerhati bola sepak padu sangat pun. Cuma aku mata aku tengok, aku agak risau juga dengan situasi PSG lah ni. Yang mana mereka ni, kalau mereka tengah result 0-0 ataupun mereka tengah tak ketinggalan, mereka akan lebih tenang dalam cari gol. Benda tu tak ada masalah. Kalau hang tenang dalam cari gol, sebab tiki taka ni memang perlukan kesabaran yang tinggi. Hang tak boleh sembrono terus hantar bola ke depan. Hang kena pasir sampailah chance terbuka depan mata hang, barulah hang pasir untuk masuk dalam kotak. Benda tu lah yang PSG buat. Tapi kalau hang tengok, sebenarnya PSG mereka banyak sangat buang peluang tau. Ada masa mereka dah boleh seluduk bola masuk dalam dah, tapi mereka passing belakang, mereka passing ke tepi. Mungkin takkan jadi masalah kalau mereka main macam ni time mereka tengah leading, tapi agak bahaya juga bila mereka main dekat knockout phase macam ni. Sebab apa? Hang tengok itu lawan dengan Liverpool, mereka control game, mereka cuba control tempo, mereka cuba attack pelan-pelan masuk dalam kotak penalti. Lalah kali mereka buang peluang, Liverpool score last minute. Kalau contohlah benda ni berlaku dekat first leg lawan dengan Aston Villa, tiba-tiba mereka kalah 1-0, mereka still boleh comeback dekat away. Dan mungkin semi final mereka buat macam tu juga, mereka boleh comeback. Tapi kalau dekat final macam mana? Kalau dekat final, mereka lawan contohlah mereka jumpa dengan Barca. Mereka cuba attack pelan-pelan, lepas tu 0-0, hujung-hujung game Barca boleh skor 1 gol. Lepas tu mereka bawa Liga nak comeback,
tak done. Itulah yang aku rasa masalah tactical Luis Enrique daripada dulu lagi. Tapi overall tactical dia memang PSG mendoner dalam game ni. Aston Villa memang dia pemain parking bus. Play macam Vitinha memang solid. Dia macam menari dalam kotak penalti tau. Desiree Du, what a performance daripada dia. Dembele bagi aku kurang sikit lah, tapi dia still okay. Kvaratskhelia, what a signing daripada PSG. Walaupun orang kata dia main dekat PSG tu mahal, tapi memang function. So PSG boleh beat sampai 3-1. Dan aku rasa gol ketiga tu, gol Nuno Mendes tu sangat-sangat crucial. Sebab bila mereka ke England nanti, mereka main dengan kelebihan 2 gol. So selesa lah sikit kan. Kalau main dengan 2-1 tu, lawan dengan Aston Villa dekat England, aku rasa agak cemas jugalah. Takut mereka kena comeback. Tapi itulah kan, itu lawan dekat Anfield, relax je. Takkan dekat Aston Villa nak kena ciduk kan. Kan puasa PSG still ada peluang untuk terciduk? Boleh komen dekat bawah. Kita masuk ke next game pula, iaitu game tumpuan pada minggu ni, Arsenal dengan Real Madrid. Kata-kata fan Arsenal sebelum ni, bila mereka menang je, mereka akan kata, give us Real Madrid, bagi kami Real Madrid. Kali ni Real Madrid dapatkan mereka sungguh. Dan bukan setakat mereka berjaya kalahkan, mereka berjaya kitai Real Madrid sampai lunyai dalam game ni. Ancelotti, coach yang kita kata berkarisma, dalam game ni nampak rabak habis. Player-player Real Madrid semua rabak. Vini ke, Mbappe ke, Bellingham ke, semua kena makan. Sebenarnya kalau kita tengok result 3-0 ni, dia tak menggambarkan perjalanan game tau. Dalam separuh masa pertama, walaupun Arsenal mereka dapat sokongan penuh daripada fan mereka, tapi Real Madrid still manage boleh attack banyak tau. Dan walaupun Real Madrid ni jarang attack, tapi setiap kali mereka attack memang tembus. Macam mana tak tembus? Mbappe laju, Vini pun laju, Rodrigo ada dekat belah kanan. Walaupun sistem Arteta ni padu sekalipun, mesti akan bolos juga defend mereka. Tapi nasib baiklah David Raya dalam game ni perform. David Raya ni jangan bagi penalti je dekat dia. Kalau shot lane, dia okey. Tapi penalti dia banyak gila tau counter attack daripada Real Madrid. Cuma dalam game ni aku agak kecewa jugalah. Kalau kita tengok kualiti pemain Real Madrid dengan player Arsenal lah. Aku bukan nak rendahkan kualiti player Arsenal lah, tapi Real Madrid is Real Madrid. Kualiti player mereka melebihi kualiti player tim-tim lain. Mereka ada Mbappe, mereka ada Vini, mereka ada Rodrigo, mereka ada Bellingham, mereka ada Federico Valverde dan ramai lagi. Tapi pasal apa Ancelotti pilih untuk main taktik counter attack? Bila main counter attack ni seolah-olah macam hang ni tim yang tak ada kualiti. Macam kalau kita tengok Aston Villa lawan dengan PSG, depa main counter attack, tu kita tak salahkan depa lah, sebab memang depa sedar kualiti depa dengan PSG jauh lebih baik. Tapi ni Real Madrid, depa tak cuba nak control game langsung tau. Depa just nak main counter attack saja. Yang mana tu bagi aku sangat mengecewakan. Federico Valverde, kalau hang tengok tipikal pemain dia lebih kurang macam Declan Rice. Tapi hang tengok Ancelotti pakai dekat mana? Pakai dekat right back. Tu pun aku tak faham. Dia sacrifice kan Federico Valverde main dekat right back. Bukanlah sekali dua dia main right back. Memang dah lama dah Valverde tu main dekat right back. Cuma itulah aku macam, Valverde tu padu mat, hang bagi dia main kat right back. Masuk separuh masa kedua, lepas je Declan Rice score gol free kick pertama, yang mana gol tu adalah screamer. Aku pun terkejut macam mana Declan Rice ni padu sangat dalam free kick. Ada orang kata set piece coach Arsenal patut dapat kredit. Kredit kepala otak apa? Dia suruh Declan Rice hantar bola tau. Dia tak suruh Declan Rice shoot. Saka yang suruh dia shoot. Lepas tu Declan Rice shoot. Memang cantik mat. Gol tu tak lalu atas benteng tau. Dia lalu tepi benteng tapi lencong masuk dalam gol. Nak salahkan Courtois pun tak boleh, sebab dalam game ni free kick tu memang OP. Bila Arsenal dah leading 1-0 tu lah, hang boleh tengok Arsenal start bersemangat dan depa push Real Madrid kau-kau. Depa tahu 1-0 ni tak cukup lah kalau nak menang dekat Bernabeu nanti. Depa push, dapat satu lagi free kick. Dan Declan Rice sekali lagi. Dia rasa macam terlalu seronok kot buat kali pertama, dia buat dua kali. Dia skor gol free kick yang cantik sekali lagi, kalahkan Thibaut Courtois. Lepas tu Mikel Merino pula skor gol ketiga untuk Arsenal. Aku rasa dalam game ni Real Madrid beruntung tau. Depa just kalah 3-0 je. Sepatutnya depa boleh kena bantai 5-6-0, sebab ada banyak lagi peluang. Tapi depa patut berterima kasih dekat Thibaut Courtois. Kalau depa kena 5-6-0 dalam game ni, tak payah nak kat kening lah Ancelotti. Hang kat kening ke, angkat hidung ke, angkat terik hang pun memang tak boleh nak comeback. Walaupun Arsenal dalam game ni lagi-lagi second half memang totally dominate the game, memang buatkan Real Madrid ni sedap langit tinggi ke rendah. Tapi aku harapkan Arteta tolonglah jangan overconfident lawan dekat Santiago Bernabeu nanti. Kita dah tengok banyak tim yang hampir-hampir kalahkan Real Madrid. Bila depa overconfident sikit je, Real Madrid berjaya ambil peluang.
Selagi tak habis 90 minit, selagi itulah Real Madrid ada peluang. Dia senang cerita, kalau hang boleh skor 3 gol lawan dengan Real Madrid pun boleh skor 3 gol lawan dengan hang. So, hang kena relax dan cuba yang terbaik dekat Santiago Bernabeu. Aku personally aku ni antara haters Arsenal tau. Tapi aku bukan haters Arsenal, aku haters fan depa. Aku tak suka fan Arsenal je. Tapi untuk Arteta dan juga Arsenal, aku nak sangat Arteta menang trofi. Satu big trofi. Cuma itulah kan, kalau depa lepas kena lawan dengan PSG ke Barca ke, sonok juga tu kan. Tapi lawan dengan Real Madrid ni orang kata trial dululah kan. Aku bukan nak rendahkan Real Madrid, tapi memang Real Madrid sejenis barai pun. Depa banyak masalah dekat defense tau. Itulah masalah dia. Lagi-lagi main open play. Lawan dengan Arsenal ni, kalau main open play macam kangkang. Arsenal antara tim terbaik daripada segi chance creation. Kalau main bertahan, memang Arsenal tak ada idea. Kita masuk ke last game pula, Manchester United dengan Lyon. MU seri 2-2. Aku boleh kata dalam game ni, kalau kita tolak tepi Onana tu, MU menang 2-0. Sebab dalam game ni, MU ada peluang untuk menang tau. Tapi itulah Onana dalam game, aku tak tahu lah. Dia duduk sembang kemas sebelum game. Aku tak salahkan dia kenyataan tu. Kenyataan dia adalah dia kata MU lagi bagus daripada Lyon. Daripada segi rekod memang betul. MU lagi bagus daripada Lyon. Season ni tak lah kan. Sebab season ni MU tengah teruk. Tapi aku rasa untuk naik ke semangat untuk tim hang tak payah pun nak cakap hang ni lagi bagus daripada mana pasukan. Hang just kata kita bersedia saja. Sebab Onana ni dia suka buat satu bold statement tau. Dia suka sangat nak cakap benda-benda yang boleh buatkan orang nak kutuk dia, orang nak maki dia. Padahal tak payah buat pun orang dah maki dia. Dia tutup mulut pun orang maki dia. Bila dia buka mulut patah lagi. Aku geram betul lah dengan Onana ni kan. Kalau dia duduk sembang gemah, dia boleh handle pressure tu, tak ada masalah. Masalahnya dalam game ni, walaupun muka dia gelap, tapi dia main muka dia nampak biru. Aku geram betul lah dengan Onana ni kan. Kalau hang senang rabak, hang jangan sembang gemah. Dia pergi sembang gemah sebelum game, lepas tu mati pula balas dekat dia. Dan hang nak tahu apa dia jadi? Dia buktikan dia mati tu cakap betul. Aku nak sangat backup Onana dalam game ni tau. Aku harapkan waktu lawan dengan Lyon ni, aku harapkan Onana ni step up lah. Dia buktikan apa yang dia cakap tu betul. Dia kata dia ni lagi bagus. Tapi sayang dalam game ni, performance dia memang sangat mengecewakan. Gol pertama, gol tu kita tak nafikan. Kalau hang sebagai seorang goalkeeper pun, mungkin hang boleh keliru juga. Sebab waktu tu pemandangan Onana, dia expect play macam tak Fico ataupun play lane kot dalam Lyon tu, dalam kotak penalti untuk tanduk. Dan dia dah ready nak save dah. Tapi tactical Lyon, mereka buat free kick macam tu, mereka biarkan bola tu terus masuk ke dalam gol. Tapi yang sakit hati dia, kalau hang tengok, Onana dah stun dah. Onana nak tumbuk dah tapi tak kena. Oi, sakit hati mat. Kena gol pertama. Tapi MU manage juga untuk samakan kedudukan dekat hujung-hujung first half. Gol daripada Leny Yoro. Sekenaf MU play much better daripada first half lah. Kalau separuh masa pertama, hang tengok gameplay Lyon lagi bagus daripada MU. MU ni just nak main long ball je, dah main counter attack. Lyon pula depa main attack yang teratak. Tapi second half, Manchester United memang conquer game. Dengan kemasukan player macam Zirkzee, Mount, Kobe Mainoo, memang bagi improvement dekat attacking MU. So MU manage untuk score gol kedua. Gol daripada Zirkzee. Duk rasa nak menang dah, tapi hujung-hujung game Onana buat side sekali lagi mat. Bola tu orang shooting, dia nak pergi tangkap mat. Aduh. Kalau dia pergi biar bola tu tempat lane pun tak apa kan. Tapi itulah, aku gol kedua tu aku tak masalahkan dia sangat, sebab aku tahu banyak juga goalkeeper buat mistake macam tu. Cuma gol pertama tu lah agak sakit hati sikit kan. Overall dalam game ni, Manchester United memang ada peluang untuk menang. Tapi aku bukanlah nak kata MU padu sangat dalam game ni, sebab Lyon pun mereka ada peluang untuk menang. Pemain macam Ryan Cherki solid nak mampu. Mika Tauze pun bagus dalam game ni. Bekas player Arsenal Maitland Niles dekat right back tu, banyak kali Dorgu rabak dengan dia tau. Tapi kadang-kadang Dorgu pun menang dengan dia juga. Cuma aku agak kesian jugalah dengan Lyon kan. Bila masuknya Lacazette, aku rasa macam, wih, bila masuk Lacazette ni, takutnya mungkinlah Lacazette akan skor kan. Tapi rupanya dia masuk, dia jadi lot pula dalam game ni. Dia masuk, dia dapat banyak chance tapi dia tak boleh skor. Aku rasa kalau Lacazette tajam dalam game ni, dia boleh skor 2 gol kot aku rasa. Tak payah nak buat shooting padu pun. Hang hantar bola dekat gol je, memang confirm gol. Sebab Onana tu bongok. Seorang lagi striker yang bongok dalam game ni, Højlund. Højlund tu aku tak mau cakap apa ada dengan dia. Nak buat mandi bunga pun aku rasa dah tak guna dah tu. Elok tok kat tu sampah je. Tapi aku harapkan tolonglah Højlund, nak teruk sangat dia main ni kan. Dalam game ni MU, aku sedih, aku geram dengan Højlund. Dia nak kata dia rajin pressing pun dia malah dalam game ni. Nak kata dia wrestler pun, dia cela bola, dia kalah dengan orang. Dapat bola, passing dekat orang, mesti bola hilang. Dia nak buat gerakan, mesti hilang bola. Aku dapat rasa yang Højlund lah ni tengah low confidence. Tapi itulah, kalau dia tengah low confidence, bagilah player lain main kan. Sebab itulah, memanglah kita nak support player kan. Tapi itulah, MU ni bukan bilik counselling. Hak nak bagi player-player naik moral. Nak bagi dia naik moral dekat luar padang lah. Tapi dekat dalam padang, turunkan pemain dengan barisan pemain terbaik. Aku harapkan dekat Old Trafford nanti, MU turunkan Bayedir as goalkeeper dan startkan Zirkzee as striker. Dan aku nak tengok reaction Højlund kalau dia disubkan. Kalau Zirkzee boleh bekerja keras untuk naikkan performance dia, awak Højlund tak buat kan. So aku harapkan Højlund buat.
Tapi kita tak tahu lah kan dia buat ke tidak kan. Tapi dekat padang nampak macam tak buat je. So itulah macam biasa, dalam setiap video kita akan buat best 11 pilihan kita. Tapi ni untuk UCL sajalah. MU punya player aku tak letak dalam game ni. Tak kira lah Cherki perform ke apa ke. Aku nak letak just player-player dalam UCL saja. Daripada goalkeeper aku ambil David Raya, solid performance daripada dia. Real Madrid pressing pun dia relax je. Partner center back aku nak ambil Kubasi daripada Barca dan juga Saliba daripada Arsenal. Right back aku nak ambil Bayern punya right back lah. Dia bukan naturally right back lah, tapi dia ni defensive midfield. Cuma banyak kerak main dekat right back, Konrad Laimer. Left back siapa dah lagi lah, Nuno Mendes daripada PSG. Defensive midfield siapa lagi kalau bukan Declan Rice. Center midfield aku ambil Pedri dan juga Vitinha. Right wing aku ambil Desiredu daripada pasukan PSG. Walaupun dia main dekat belah kiri dalam game ni, tapi aku rasa Desiredu deserve untuk masuk dalam best 11. Left wing aku ambil Rafinha dan striker aku ambil Lautaro Martinez. Ada beberapa player lah yang patut juga masuk kan, macam Lamine Yamal, macam Lewandowski, tapi aku rasa ni adalah pilihan aku. Pilihan apa pula apa dia? Boleh komen dekat bawah, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.